Okay guys, tak apalah kita masuk selingan sekejap. Apa cerita politik ni? Aku dengar tu. Ya, sekarang ni panas pasal si Wan Saiful kena buang parti dengan Wan Faisal. Oh, dua-dua Wan Wan Ahmad Faisal. Dua-dua Wan. Wan Ahmad Faisal pula kena gantung. Tapi Wan Saiful tu aku tengok pendek sikit dulu. Wan Faisal tinggi kan sebenarnya. Nampak ish. Bila dia punya press conference tu, ramai orang aku tengok belah komen dia kata, wah, dua Wan tapi satu pendek satu tinggi. Wan pendek, Wan panjang. Dahsyat juga tu. Tak ke pasal Wan Ahmad tu dipanjang pun tau. Jadi Wan Ahmad tu jadi nampak pendek Wan Saiful. Aku tak tahu, pasal Wan Saiful ni memang rendah sikit daripada kita kot. Below average lah aku rasa. Below average kot. Tapi akal dia dahsyat. Akal dia panjang. Akal lah, penting akal panjang. Penting. Dah panjang tak apa, barang panjang pun Allah bang. Okay. Betul, kita pergi Sekembal ni tengok. Kita layan babe tengah pre. Alright. Kita masuk Isoro KBE. Alright. Ini bos start ampang kat sini sebelum sampai ke Borgo. 10 tahun aku tunggu jalan ni. Itulah dia. Kau tahu kenapa aku tunggu benda ni? Kenapa? Pasal jalan nak pergi Ulangan selalu jam macam tai. I see. Tapi aku dengarnya benda ni pun bila siap pun punya tak membantu juga. Alamak, kenapa pasal tak? Aku nak pergi tanah aku, still kena lalu simpang traffic light Batu 14 tu, Pekan tu. I see. Kat situ tu yang jam paling hangat sekali. Itulah. Tapi sekarang tempat tu banyak orang melayan dengan apa tu? Basikal lah. Basikal dah kurang sikit lah sekarang. Ada 10 years ago lagi banyak lah aku rasa. Zaman tu kan semua orang duk basikal. Sekarang ada lain lagi ke? Tak tahu. Tapi tu aku pergi rumah bapak petang. Kuala Pilah dia kahwin tu, aku cakap kau. Sepanjang panjang dekat jalan Kuala Pilah tu, baik banyak kedai. Aku dia buat wedding pun tepi jalan ni kan. Sempoi lah. Dia banyak apa tu, of course famous sana daging salai lah dengan keli salai dia apa tu, jenis salai. Aku makan apa salai ni. Dahsyat ke tau. Sedap lah. Aku makan apa? Masak lemak daging salai. Tapi aku dengar orang sana je pandai. Memang power ni, berpeluh aku makan kahwin orang. Aku makan tak pedas sangat. Aku makan kat ni, dekat Bahau masa dia buat Tuan Selamat dia nak pergi haji kan, so aku pergi so aku rasa macam, wish, anak aku suka bertambah-tambah makan kan. Tapi aku tak adalah sangat, aku gaut dia nanti kan sakit kaki, salah kan. Okay guys, wah, ini betul-betul dia apa, hutan apa Selangor punya state park ke? Apa dia? Dia masuk bawah Selangor punya state park ke kat sini tak kan? Dia sambung. Aku rasa ni memang kat atas rumah aku pun itu forest reserve tu. Betul. Selangor state park lah dia panggil. Okey, aku nak cerita kau masa KBE sebelum dia tu, masa aku baru pindah 2013. Dia buat start 2015. Aku hantar orang protes. Aku bising kat masa tu. Oh, kau tolong orang yang protes yang sampai buat kita orang langat dia pening. Tak, masa aku nak cerita kau kan. Kenapa? Sebab dia lanyak highway tu sepatutnya kalau sama sekian face, dia lalu tepi rumah aku. Itu tak teruk lah. Bukanlah rumah aku tepi bukit macam ni kan. Kau rocoh kan kata rumah aku kan. Kata rumah aku pantang lah. Dia orang cerita cerdik lah macam tu. Aku nak baring atas jalan ni masa tu. Betul. Kan, tempat kita makan je ni. Kau tengok, yang nampak tu. Yalah, itu kita protes lah kalau macam tu. Yang dekat depan situ corner tu, dulu banyak kedai. Kedai-kedai Melayu, habis roboh je semua. Alamak. Itu nak jadi cerita. Okey, aku masa tu cerita kau yang pasal pencinta alam ni. Masa aku protes tu, aku pergi pencinta alam tu, WWF tu. Bila kata aku the first one yang daripada community datang tu bantal. Yang lain semua geng-geng pencinta alam ni tu. I see. Jadi nak cerita pencinta alam ni, dia buat sebelah rumah kau tu memang tak patut lah. Mana boleh. Kau nampak awak dengan raya. Oh, ini mana pula? Ni tak ada gajah rumah aku kot. Aku rasa lah. Rumah aku. Baby, kat sini lah dia punya intersection dia kan. Aku rasa lah. Yang aku tak pergi lah sampai latar tu semua tu kan. Sampai first, dia sepatut habis sampai rumah aku lah. Dia start chicken face. Masa aku jumpa KBE Pesawal lah, dia orang kata dia kena kutip 45 tahun tol ni, dapat duit, dia akan sambung ke second one. Sampai bila nak siap? Tapi yang ni dah 4 tahun tak siap-siap lagi. Masuk COVID dia sambung lagi. In fact after 2 years, 2018 semua tu dia. Tapi dia kata benda alam ni pun to be fair tu dah kata 10 tahun dah masuk turun naik parlimen tak lepas. Jadi masa kos dia buat benda tu dah
dah over lah. Tapi yang itulah aku tak faham dari segi perancangan dia orang ni. Kenapa tak clearkan all the legal hurdles, all the polisi punya benda, parlimen punya benda dulu, before you betul-betul pergi lanyak bukit? Betul tak? Janganlah buat sekerat, lepas tu tiba-tiba ada isu dengan alam sekitar ke apa semua tu kan. Itu aku tak faham macam mana tak faham cara dia kerja Patut benda tu semua settle lah dulu, baru kau buat benda ni. Aku tahu benda tu dah 10 tahun. Aku dengar dia masa aku pergi jumpa AKB tu, dia kata dah 10 tahun turun naik parlimen masa tu. Tak lama lepas. Baru lepas, tapi masa tu PAS dah berbajet, lepas tahun kerja diminta lagi duit pekerjaan untuk sambung. Tapi sampai 2019 benda tu tak siap. Patut siap. Lepas tu COVID lah 2020. Azmin kasih lagi extend. Sampai sekarang dah tak extend dah. COVID pun dah aku dengar masa tengah buat tu pun dia punya projek bersepah harga ni semua tak siap. Ke Putrajaya tak siap. Dia dapat MRT dia tampung buat kat sini. Siapa? Ahmad Zaki Ahmad Zaki. Ahmad Zaki pun dah jalan. Masa tu dia geng Najib. Tengok Najib tak ada, dia goyang sikit lah. This one extend. Lepas tu nak jadikan cerita, masa tu masa tempat aku kan, protes depannya jalan lah. Dia kata janji nak letak macam ada watchdog dekat dengan MB Selangor akan tengok. Bila dah buat aku tengok dia pedal, aku tengok habis tanah semua turun. Betul. Kan? Berkali tu jatuh. Tapi aku tengok ini kalau kau okey, dia dekat situ yang paling sensitif yang masa kita orang protes. Sekejap. Ni jalan request apa? Aku rasa dia turun daripada Ampang punya jelas saja Ampang Ulangan punya jalan tu Tak pasti. Aku tak tahu. Ada pasal pula tu benda ni. Apa cerita yang tu? Macam dia watchdog kau cakap tadi. Dia kata nak buat lah. Sebelum start ni cakap 2013 aku jumpa Encik Khalid kot dia punya GM. Nak jagalah, kita akan jaga pemantauan apa semua tu ni letak watchdog KMB Selangor. Kita pun dengar bagus. Masa tu aku tak bantah sangat. Sebab first phase tak sampai rumah aku, depan rumah aku je. Second phase lalu tepi rumah aku. Itu aku rasa nak berparang masa tu. Rumah aku yang second phase tak siap lagi. Aku biar je dulu kan. Tengok. Tapi masa tu aku dah tahu susah. Sebab projek ni federal punya. Federal lulus. Tanah state punya. State pun lulus. Aku cakap aku nak bagi tahu diorang ni sebenarnya kita lawan ni memang aku feel better. Sebab bila masa tu state bawa PKR Pembangkang, highway bawa federal kerajaan. Sekarang ni dah sama. Bila dua-dua macam tu dah setuju, aku cakap susah. Kita punya susah lah sikit. Aku just nak bagi tahu dia orang susah je ikut. Tapi lawan tu tak lawan lah. Aku tak lawan sangat sebab second phase tak lalu rumah aku. Dia macam ni lah pada aku lah. Kalau kita nak cerita pasal dia dah lalu kat contohnya kawasan-kawasan hutan Cipan apa ni kan, katakan, tapi dia tak mengganggu sangat dalam kita. Aku suggest dia buat je macam style eco viaduct dekat CSR dengan Kuala Lumpur sana. Maksudnya dia naikkan tiang-tiang lepas highway tu kat atas. Maksudnya kat bawah tu masih hutan lagi. Itu yang lalu hutan Simpan ni, one of the condition dia buat. Lalu hutan Simpan dia kena elevated. Dia buat eco viaduct lah. Aku aku tu lah. Dia buat viaduct lah. Dia kata konon-kononnya bagi harimau jalan bawah tu. Sebab itu kata baru ni kita ada harimau sampai UK berada. Yelah, harimau dah komplain lah tu. Ada orang komplain lah. Muhammad ni kita kata ada orang komplain bos suruh turun lah cakap. Yelah. Kena layan lah. Tapi yang kata dengarnya seorang je. Dengar tu 12 tengah malam lah tu. Kalau dengar 4-5 orang boleh atas ni kan. Betul. Dia seorang yang dengar 12 tengah malam. Tak tahu dia kata dengar bunyi lain dengar lelaki dengar. Yelah Penerangan ni dengan silap harimau kan. Pada kau tahu aku dengar dia tak macam silap harimau ni macam ni. Betul. Dia memang bunyi macam harimau. Kau pergi call Jabatan Datuk Zaki Rolitan. Dah dia kata dia kena pasang pula tu. Aduh ya Allah. Lepas tu nak jadikan tak ada, dia dengar je dah seorang. Kalau kita tengah mengetih dengar tu kata boleh tahan dengar. Lepas dah komplain dia pergi hilang kantor dua tu kan. Lepas tu dia esok ni datang rumah aku. Hilang kat kita tu dia kata ceras. Boleh? Mana? Apa tu esok ni datang rumah aku. So rumah aku pun 3 tahun masa belakang rumah aku tu ada construction tu. Tu dia kata ada bangla dengar tu lah. Tengok buat. Nampak ke tak ada lah. Tapi dia orang tengok lepas tu dia datang sekali. Dia pasangkan kamera tu lah. Kamera ni boleh tahan sebulan punya. Dia ada center remote sensing. Kalau lalu tu, kalau banyak binatang lalu lagi cepat lah. Dia pakai bateri alkaline.
Tapi dia tak letak kambing. Ha? Dia tak letak kambing. Oh, macam. Oh. Tempat aku memang aku nampak 2-3 kali kambing hutan turun. Ha. Masa tengah construction ada sekali turun tersepit bawah longkang. Allah, tengok Bangla buat barbecue je sama aku. Aku cakap kat jabatan militer tu, kata jangan mah, kata kena tangkap ni. Bangla mana tahu, so tersepit kita kasih korban lah. Dia nak tolong. Tolong makan. Tapi 2 kali aku sih pernah nampak 3 kali lalu kat tepi aku. Itu antara itulah protected species lah. Yelah. Tapi sekarang itu ada pasang kat aku lah. Letak 2-3 kamera kat situ untuk dengar. Tapi dia kata memang ada tempat dia kat situ. Ni dah buat highway, memang ada bersepah berjalan kan. Betul. Dia kalau dia buat bunyi harimau betina ke, okey, dia akan datang kan. Itu pasal dia harimau malam kan. Ada kena menolong ni dia kata kan. Tapi yang nak cerita pasal KB ni, itulah yang aku tak, tu mungkin aku stop pasal tak lalu rumah aku, belum lagi lah. Aku nak tengok first space untuk rakyat buat macam mana kan. Betul. Jadi aku tengok sini dah teruk juga lah. Nak ceritakan second phase ni, dia start pada last depan rumah aku tu. Dia akan sambung tepi ikut jalan simpan tu. Yang paling kritikal dia lalu kau tahu apa? Yang mana? Tepi tu, Kelangit. dekat Kelangit. Sebab itu catchment area, water catchment area. Kalau pecah kau juga dia takut ada sedimen tanah masuk tu kau, satu valley kau tak ada air, tak ada air minum tu. Tak ada air satu, air dia jatuh, pantai kat rumah teman melawati tu. Ada nombor 2, ada satu lagi dekat situ yang sensitif. Betul apa? Satu pasal Forest Reserve, dia Lanyak Forest Reserve. Tak pernah lagi sebelum ni, highway Lanyak Forest Reserve. Nombor 2 dia itulah yang itu belum lagi lah, water catchment area kat Kelangit tu. Nombor 3 dekat situ ada pematang kuasa kalau tahu. Ada paling besar dalam dunia. Terbesar dalam dunia dia. Yakin lah. Kita pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Aku tahu dalam apa lah. Itulah. Itu pematang kuasa. Itu dia yang kau tahu dapat betul. Dapat Geographical Heritage sebenarnya ada. Dia dapat UNESCO punya tu lah, pengiktirafan. Kuasa tu apa tu cincin tu ke? Dia sebenarnya taklah hukum macam tu. Tapi bila kalau kau dah polish dia memanglah boleh jadi macam tu. Boleh tu cincin lah. Kecilnya buat dia punya batu tu. Jade tu. Itu jade tu kan? Itu tak kot. Tapi ada jade punya deposit pun ada tak sampai kat Pahang setahu aku. Cuma dia tak cukup matang lagi lah. Mungkin lagi 2 juta tahun dia okey lah. Alright. Tapi dia dah rupa cantik. Dia hijau cantik juga. Mungkin cuma dia dah lembut sikit. Macam Intan lah. Intan kan macam belian tak siap kata. Intan kan? Intan dengan belian lain kan? Tak sama. Apa beza Intan belian? Intan murah. Yang diamond tu belian lah? Belian. Tapi Intan tu sebenarnya macam itulah diamond. Kita tengok berapa ringgit lah? Diamond tak selaku dia free lagi. Baik. Okey, kosong. Sampai hujung ni. Thank you. Banyak je hari ni. Kita patah balik. Kau ni kalau kawan ni bikin mahkota ke apa? Aku nak tahu kita sampai lekas Kuala Pilah kot. Mak Muta. Ya jangan. Oh tu. Okey, apa lagi? Yang bersuti lawan atau Plaza dia sambung ke Karak. Karak sambung ke atas sebab dia compete lah. Yalah. Okey, nak sambungkan yang benda ni sepatutnya itulah yang Azharuddin ni aku kata the last company Melayu lah yang masih ada lagi kot. Yang tinggal betul tak? Itu construction besar? Maksud ke lain? Aku tak sure. Antara lah, kalau ada program muda bagus saya dah campur. Dia. Antara dulu aku SRP ni tak ada kena-kena kan dengan itu pun besar tak? Itu pun dulu Melayu juga. Tapi tak tahulah apa jadi dia sekarang. Tapi struggling lah. Tak nak jadikan cerita pada rumah aku lepas habis COVID tu, pada 2019 dia dah stop. Sampai sekarang 5 tahun. Ni baru start balik. Baru start awal tahun kot. Tapi aku rasa kerajaan ni bijak sikit lah. Itu sebab apa? Sebab ini dah almost jadi gajah putih. Dia tak siap, dia baru siap kan. Semua ada rasmi dengan tu. Sebab yang siapkan mendalang ni bukannya Azharuddin. Dia pergi dekat satu company WCR. Not mistaken nama dia WCR. WCR pun company Melayu juga, tapi dia banyak buat kerja kat overseas. Melayu juga? Tak selaku Melayu, memang Melayu. Tapi bagus lah boleh buat kerja ni. Dia buat kerja cepat ni. Hebat. Kau tengok tadi yang bagus, aku rasa bijak kerajaan. Aku boleh tak kisah lah.
Dia bagi aku rasa duit pada company baru untuk siapkan projek yang tak siap. Haji, kalau dia bagi kat SRB, ada dah bayar hutang. Betul tak akan siap-siap. Tu dia pasal kita bijak lah. Tapi aku rasa still SRB ada hak untuk ambil tol gang untuk bayar hutang. Kau tak mungkin nak bayar hutang kat bank. Betul. That's why benda tu aku rasa bijak dia siapkan. Dia bagi ni deal yang aku rasa bagus lah. Kau tak SRB kena buat memang tak siap lah. Kita tengok macam rumah macam dalam tak pernah siap-siap balik bertahun kan. Kau tension kan lah. Aku punya wish macam ni lah sebenarnya. Kita ni sebenarnya government ni tak payah pun nak kena, kalau nak tolong company Melayu Construction ni. Pada aku kan, dia punya bapak engineering punya benda semua tu, itu tu okay, macam konsultasi besar. Tapi untuk job ni, kita pecahkan, contohnya jalan ni kan, kau pecahkan 100 segmen contohnya. Jadi 100 company dapat siapkan, kau siapkan slide juga. Jadi tak adalah satu tu. Aku tak tahu lah. Seremban boleh lah, sini pun boleh lah. Selong sampai Seremban pening lah aku pada balik lah. Tak, maksud aku, jadi bila macam tu dia pecahkan banyak, tak adalah satu-satu company tu nak kena ambil contohnya loan sampai berbilion dapat. Tapi aku rasa yang buat MRT dia buat pecah macam tu. Dia ada bagi system section. Dia bukan satu. Aku tahu dia banyak kalau jalan jadi kan. Dulu yang kita dengar tempat ni dulu SRB ambil semua kan. Tapi section ni semua SRB. Dia start pun ikut, ada dia pecah 3. Dia sini satu dia buat, dekat Ampang satu, dekat rumah aku tu. Dia 3 tempat sekali naik. Dia 3 tak siap. Itulah susahnya. Cuba kau pecah kan jadi 100. Ya, semua orang dapat juga kuasa kan. Bagi seorang satu tiang lah. Satu tiang pun berjuta kat tu. Yes. Kita ambil 4 orang 5 bangla buat lah satu tiang kan. Spek kena ikut lah. Kan? Semua kena betul lah. Satu tiang sejuta lebih ni. Kan, kau satu, aku satu kan. Kira kan? Betul. Aku ambil bangla, aku ambil Indon kan. Tengok. Aku dengar semalam tengok KLCC rupanya naik tu. Dia cerita mengaku sikit rupanya satu tower tu Korea punya construction company kan. Satu lagi Jepun. Dia tengok siapa siap lagi tu. Siapa yang power. Bijak kan. Kita sampai mana? Dadah ni macam aku nak pusing ni. Kita kat mana sebenarnya ni? Tak. Sungai ini pusing jauh ni. Brengsek. Tapi tadi pergi Seremban lagi je. Macam nak patah balik kan? Tak. Jalan ni maksudnya tadi. Jalan tadi tu dia dah bayar orang. Walaupun dia dah bayar tol contohnya, nak keluar dia kena bayar tol lagi dah. Tak, kesan yang lain. Aku rasa tadi sepatut kita kena ikut ke Seremban pun. Ini ada pecah 2 tadi. Ini tu apa pula ni tak itu Sungai Long, tapi aku tahu ni bayar 166 tu. 166 macam mana kau tahu? Aku banyak kali lalu. Padan lah. Aku tak pernah lalu sini. Aku nak kena masuk balik lah. Okey, cukup lah pasal ni. Anak cakap orang Samsung tu tak